Dah lama duduk dia pun nak kopi Rombau ni. Cik rasa berpihak pada yang biru ni saya rasanya. Sebab apa tu? Sebab yang calon ni memang dia ni sebenarnya tak ada masalah. Macam Pakcik lah contoh ya. Kalau nak perlukan dia tu, Pakcik telefon dia. Kalau dia tak ambil, dia akan telefon balik. Kalau Pakcik ada apa mustahak ke, tak payah pergi jumpa dia. WhatsApp saja ataupun dengan telefon memang dia. Itulah dia punya. Walau sama ada kenduri koci ataupun kenduri rosak, dia akan sampai. Lambik atau copek pun dia akan sampai juga. Aku dah hampir 20 tahun dah. Dan kalau combong ni, Acik minta tandas yo dengan tompek semayang. Tu ya. Belum ni yang muda-muda ni nak berniaga. Tapi bila kita apply lesen tu, terlalu susah nak lulus. Bila kita tak ada lesen, dia akan saman. Sebelum ni yang sebelum ni merintah, kita tak ada masalah sangat pasal lesen ni. Kita pergi je, dia akan lulus. Tapi dia cakap niaga tompek yang sesuai. Itu je. Diharapkan kalau yang sekolah ni kalau menang, kita hendak tu balik. Maknanya budak-budak muda yang tak ada kerja ni, dia nak berniaga. Kita sini sekarang ni nak dapatkan mata pencarian saja, bukan yang apa. Kita tak kisah siapa yang minta, tapi yang terbaiknya tu yang sebelum ni memang macam tu. Dia janji kita lesen memang tak ada masalah. Tapi berniaga tompek yang sesuai. Tak ada tompek, pihak Ibu Kasut akan adakan tompek yang elok-elok. Itu Acik yang dapatlah. Semua keluar undi lah sampai bulan tu kan. Walaupun hujan ke, panas ke, keluar lah. Kalau boleh undi lah yang betul-betul kita rasa nak pilih orang tu, pilihlah yang terbaik. Tu ialah nasihat Acik.